Okay, ini parking parking berbayar. Parking berbayar. Dekat parking berbayar ni ada tandas kalau nak guna tandas. Ada tandas kalau nak guna tandas kat ujung sana tu. Papa ambil lah gambar kucing ni. Papa ambil tu. Okay, parking ni dia tak berapa luas Ni tandas, tu tandas. Tu tandas. Ni parking ni dalam RM10 lah. Ni je parking ni. Dalam 20 biji kereta muat kali. Okey. Kalau kita nak mula, kita nak set sini A, kita tekan je. Akan dah set. So, kita save lah. Kita save lah sini. Start to save. Okay, start to save. Okay, kat sini kan. Okay, kita save lah. Kita save. Ataupun kita boleh edit. Kita edit dia. Tekan sini. Kita edit dia senang-senang je. Kita edit dia sebagai A sahaja. Okay, kita tekan A lah. Kita tekan ni. Kita pilih tanda right ni. Kita ada buat air panas ke kat atas? Kita tekan. Okay, kat sini kita tekan sini lah. Oh, jap. Saya tak pilih set A. Lepas tu okay. Name tempat saya sekarang ni adalah, saya namakan dia sebagai A lah. Dah cukup dah, nak gerak dah kejap lagi. Okey, inilah. Ini sahaja. Pakai 2 paket. Saya pun 2 paket kak. So nanti kita nak balik, kita akan ke sini. Kita akan navigate dan kita akan ke save lokasi tadi. Kita akan ke sini lah. Nampak? Itu sahaja cara nak set Garmin Fenix 5X Plus. Tahun bila? Mira ada air sungai. Wah, comel. Tengok.
nak mula. Okey, ni ada agak menaik sikit. Tempat parking tadi. Ha. Okey ke kasut dia pakai tadi? Oh, ni comel ni kalau ambil gambar ni. Duduk gini, ambil gambar gini. Di bawah. Ha, nanti alah balik Dia tak nampak. Alah balik, tapi alah balik kita duduk macam ni. Tapi kita pusing kat ni, ambil gambar. Oh iya. Ha, comel. Kita nak ajak gambar lagi ni. Ni trek gapo ni? Dia macam apa ni kawan-kawan? Okay, sekarang ni kita berada di heart rate yang normal. Oh, ada trek dekat ni, dekat topo. Kalau kita tengok topo yang install dekat jam ni, dia dah ada trek. Ada. Ada trek. Aku tak tahu tapi ni dah. Macam trek. Nampak tak? Macam dah ada. GPS tu. Masuk. Ha? Download. Kalau kat GPS tu dia share map lah. Oh, dia dah ada dah, okey lah. So kita ikut ni lah. So tadi saya dah set dah tempat parking kita tu sebagai A. Dan kita nak set. Saya akan set lokasi B, tempat lubuk tu tadi. Itulah Dia saya mau pakai apa? Amaze Speed ni. Oh, Phoenix. Ini Phoenix 5X Plus. Plus tu dia ada tu je hak baca ke apa tu? SPO. Dulu dah pakai. Aku beli second. Dulu dah pakai 5X tu. Lepas tu jual. Sebab benda macam ni kan kita jual dia. Ada orang. Dia ada orang nak beli. Walaupun Walaupun lama. Itu budak Kelantan. Dia kirim kosign dia. Mugi rumah ni abang ni. Mari lah. Dia mari rumah saya jumpa dia kat Darussalam tu. Dia tengok. Ajar sikit dia. Tu okey. Beli hari tu jual 1,100 lagi. Ha. Wah itu. Oh, enjoy. Enjoy. Ha. Nampak. Oh, comel. Ha.
Boleh tu, kena. Ha. Kalau Syahir follow ni, dia buka lagu dah. Oh. Lagu metal. Tak bawa speaker JBL. Kalau tak pinjam dengan dia Ada aja kat rumah. Cik Tempat dah. Oh, ni laluan mountain bike. Road bike pun. Salam. Salam. Kau pakai road bike kau main kat sini. Itu aku pelik tu tadi. Tayar kalau kau tayar pakai driver tak apa. Tayar road bike ni. Terus. Ya hantam saja dia kata sekejap je ni. Aduh. Oh gila lalu situ. Mana? Tu dia lalu dekat tempat tu tadi. Duit banyak. Habis. Okay, anda tengok kat sini, kat map ni dia ada buat tracking lah. Tracking warna merah. Nah, itu track kita lah kalau kita nak track back balik. Okay, ni jalan orang. Ni jalan ATV pun ada, jalan mountain bike pun ada. Boleh laku. Boleh belaka. Laju Tino doang hilang. Laju nak gimana? Siapa pun terus? Tino belakang kita. Oh, ya ya. Takut lambat kena norak kita. Tu lagi. Okay, kita sebenarnya ke arah, kalau tengok dekat jam ni kan, kita sebenarnya ke arah utara. Ya? Aduh, ni pukul 8.30 dah. Kita baru pukul 8.30. Kita layan trek landai je ni kot rasanya. Tenaga batin. Kita menaik sikit. Encik Zikria ni lewat. Panas lah. Aku dah cakap dah tadi awal-awal. Kita kalau tengok jam ni kan, dia menaik lah. Kita ke arah menaik lah. Kita menaik sikit lah. Kita tengok dia ada agak becak sikit. Oh, ni jalan 4-wheel lah. Jalan 4-wheel tak dia ni tak? Kalau ATV tu dia 4-wheel tak? Tengok belah 8 ni building kita. Set. TV je. Ya. Bincang ni asal. Ha? Sibuk je kita ni. Tahu. Dia buat apa lah. Habis-habis akuan.
Okay, dia laluan dia memang macam ni dia laluan dia macam ni ya. Kalau pakai kasut Adidas tu sesuai lah. Okay. Tudung. Okay. Tedong, kami tedong. Okay, kita ada kumpulan tambahan. Ayo okey kau janji kau buat perang. Dalam baru. Oh, kat sini 4 wheel dah tak boleh masuk. Kat sini 4 wheel dah tak boleh masuk. Okay, kita teruskan perjalanan. Kita menaiklah sikit. Ikut jam ni kita menaiklah sikit. Okay, tengok track dia. Ni redup je. So kita masih lagi ke arah naik lah. Okay, tengok. Kita ke okay, ni track kita lah. Kalau tengok sini track kita, nampak tak? Ni track kita. Okay, kita teruskan perjalanan. Stay tune kawan-kawan. Kita ada sedikit tersalah laluan. Kita perlu patah balik dan cari balik junction. Nanti kita akan ke kiri lah. Kita akan ke kiri. Kita ada silap sikit. So kita kena confirm betul-betul sebenarnya kalau nak buat perjalanan ni. Kita kena confirm betul-betul kalau tak jadi macam ni . Okay, kita patah balik sekejap. Sikit je depan tu je. Okay, cabang ni sebenarnya kita akan ke kanan lah. Kita tak boleh terus, itu jalan lain. So kita kena ke kanan lah. Okay. Terus okay, syok bunyi air. Mantap. Okay. Teruskan perjalanan. Ingat tadi cabang tadi kita akan ke kanan lah untuk ke Lubuk Tedong. Okey, untuk video ni dia agak gegar sikit sebab saya pakai neck holder. Dan plan saya sebenarnya sambil-sambil kita jalan kita tengok keindahan ni, hutan ni. Okey, kita pakai neck holder tapi untuk ke depan ni saya cadang untuk pakai saya nak kacut dengan stabilizer gimbal stabilizer L08. Saya rasa itu yang paling jimat lah, yang kita nak jimat. Kita tak nak beli gimbal yang mahal-mahal lah. So kita fikir, kita tengok gimbal yang paling murah dekat Shopee tu, kita boleh kacut dia dengan neck holder. Okay, sebab video ni kalau kita tengok dia agak gegar sikit lah. So kita teruskan perjalanan. Dekat kiri saya ni ada macam anak sungai. Tengok cantik . Okay, jadi maksudnya kita bergerak
pukul 9 lah. Kita bergerak pukul 9 lah maksudnya. Okey. Dia agak berpasir sikit Berpasir ni sesuai kasut ni kasut ni sangat sesuai lah. Kasut Adidas kampung ni. Beli yang ada tali. Okey. Dia dekat DIY tu dia ada jual yang tak ada tali. Yang tu tak sesuai. Awak cari kasut Adidas kampung yang ada tali. Okey, saya beli dalam tak sampai pun RM10. Dan ini adalah pokok manggis ni. Ada pokok manggis ni. Tak nak makan manggis? Oh, hijau. Kau orang punya? Ini hutan simpan kan? Okey, kita akan ke Lubuk Tedong. Daripada tempat parking tadi kita berjalan, ada simpang dan kita akan ke kanan. Jangan terus. Okey. Dan bila sampai di destinasi nanti saya akan save sebagai B lah. So, okey, ni macam ada simpang juga. Kita akan ke kanan lagi lah. So, dia akan menaik lah sikit. Jalan kita ni akan menaik sikit lah. Okey. So, jam Garmin Phoenix ni saya rasa saya test dia lah dalam peringkat test ni. Adakah dia membantu saya, dan kita tengok dia punya bateri macam mana kalau kita on GPS. Dan GPS dia kita boleh set lah. GPS kita nak pakai GPS apa nama dia, ada dua GPS yang kita boleh set, boleh pakai. Nak pilih GPS apa kan? Saya tak ingat nama apa. Galileo apa. Okay. So okay, perjalanan hari ini agak panjang sikit lah. Sebab ada kesilapan memilih arah trek itu. Dan saya rasa tak lama. Okey, rasanya ada lagi junction. Ada lagi junction kot. So kita akan ke kanan. Kita akan ke kanan. Okey, bila kat sini, kalau anda boleh tengok tu, dia ada signboard hutan. Hutan simpan kekal. Kita nak masuk hutan simpan kekal lah ni. Okay, kalau kat sini kita pukul 9 lah kita pukul 9 lah. Okay. Alah, tak masak lah. Kalau tak boleh cilok. Makan ni nak terberak ah. Pelawas. Okey, tengok trek dah lain. Trek dah sempit. Ini dah mulanya trek. Okey, bermulanya trek. Okey, trek kita redup Tengok. Okey, kita akan cross sikit anak sungai lah. Ada aliran air.
Okey, dia menaik sedikit. Menaik sedikit. Kalau saya perasan tadi jalan trek kita bukan trek yang berakar. Sebab saya tengok kat sini tak ada pokok besar-besar kot. Okey, sini agak menaik sikit lah. Okey, agak menaik sikit. Okey, kita perlu berhati-hati lah. Slow. Ambil, tengok step. Tengok tempat yang kita nak bijak tu. Dia akan jadi senang lah. Tapi kalau dah licin, dia akan terjatuh jugalah. Okey. Okey. Sini ada sikit pokok buluh. Kan? Siapa? Okay, slow. Maintain step. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Kalau ikut kat sini kita dah 2 kilo. Termasuk dengan kita ada buat silap tadi. Okay. Kemenangan yang pertama. Ayo pilih. Kita dah kira warm up ni. Okey lah. Apa melecet kah? Sabar. Ni lah. Alah comelnya. Tadi Tu berubah suara aku. Alah comelnya. Tiba berubah suara. Dia pun nak hiking. Oh, dia nak hiking oi. Dua. Yang satu tu tidur. Aduh. Okey, ini sini ada 2 pilihan jalan. Ke sini ataupun ke sini. Dua-dua ke destinasi yang sama lah. So kita boleh ke sini juga, boleh sini juga. Ke sini pun boleh. Tapi ini agak pacak lah. Agak apa? Kalau kita beginner, kita pilih yang jalan kanan lah. Alright. Boleh tak? Oh, sana boleh juga naik, tapi dia. Oh, dia ni eh. Oh, tu ni lebih selamat. Okey. So kita terus ke sini lah. Okey, dia redup walaupun jam saya rasa pukul 9, pukul 10. Dia redup lah. Tak boleh. Tak balik. Pacak agak. Okey, kita
Kena ubah lagi laluan kita, memilih perjalanan ke kiri tadi, ke kiri. So tapi sebab kita dah ke sini tadi, so kita kena ke sini balik. Okay, ini first time saya tak set destinasi B saya ni. Dia first time saya lah. So nanti kalau dah ada point B, awak ikut je point B. Okay, dia pacak sikit lah. So kita ambil jalan ni. So salah lah, kita ambil jalan ni lah. Sebab guide kata kalau ambil jalan ni, dia punya map dia terkeluar daripada road. Okay, so dia kena ambil yang ni lah. So dia agak pacak sikit lah. Okay, kita cubalah. Okay. Okay, sebenarnya kalau kita ikut jalan tadi, dia akan sama je. Dia akan daripada sini dan dia ke sini lah. Maknanya jalan ni tadi daripada sana tadi lah. Oh. Okey. Ini betul angkos ni. Alright. Kita ke sini lah. Okey, slow je. Slow je. Ambil step. Tak apa. Kalau kita tengok jam ni kan, dia ada tracking kita terbaru lah. Yang tadi kita dah salah ke sini. Dan kita akan terus ke sini lah. Okay. Kita menaiklah sikit. Menaik sedikit. Dan saya rasa bila nak sampai dekat destinasi tu, dia akan menurun. Sebab itulah kita akan jumpa anak sungai. Kita akan naik dulu ni dan kita akan turun balik. Saya rasa lah, kalau ikut pengalaman saya lah. Okay, dia punya track macam ni So kasut ni memang sesuai lah. Baru nak minum air kah? Dia kawal kawan apa je. Sekejap kita duduk situ nanti, kita ambil kasut anak saya ni. Kita ambil kasut anak saya sekejap. Sekejap nak cuba kasut anak saya sekejap. Tahu? Okay, masalah kasut trackers dapat diselesaikan. Aduh. Penyelamat bumi. Okay, kita kena dalam tim kena ada bawa kasut lebih. Jadi benda-benda macam ni akan berlaku. Belum lagi ekspedisi 2-3 hari. Masa ni lah kita marketing. Okay, track dia beginilah. Track dia ada sama sahaja track. Kalau bukit ke gunung ke. Kalau dia, kita nak tengok kat sini, 272. Kita ke arah naik lah. Kita tengok sekarang ni. Kita ke arah naik lah. Kita sekarang kat sini ke arah naik lah. Okay. Okay, track dia redup. Sekarang dah jam 9.30. So masih redup. Tengok kat sini. Okay. Okay,
Okay, kita tengok, kalau tengok ni kita akan menurun lah. Kita akan menurun, ke arah menurun. Kita akan ke arah menurun. Okay. Di situ matahari. So sebab disebabkan saya tak ada point lubuk tedung tu, saya tak boleh nak set lah go to B tu. Saya hanya ada A. Okay. Jika saya sesat, saya akan patah balik ke A lah. Sebab saya dah save lokasi A tu tadi, tempat kita punya apa, parking tadi kan, parking kereta. So pacak, tak ada pacak lagi setakat ni, tak tahulah. Sebab pacak ni dia kita tak, bila dia kenyang tu baru kita tengok berdarah kaki kita. Dia tak rasa pacak ni kalau dia ada kat kulit kita. Okay, beginilah dia track dia. Okay, kalau anda boleh join trekking, macam ni lah track dia. Okay, kita layan saja track. Okay, macam saya cakap tadi, kita menurun sedikit. Kita menurun ni. Nampak? Kita menurun sedikit. Okay, kalau kita tak nak letih, kita kena ada partner lah. Bila ada partner tu, kita boleh borak-borak dan kita tak akan fikirlah penat. Okay. So kalau cuaca macam ni, kalau ikut pengalaman saya lah, dia tak penatkan kita lah. Dia tak akan penat sangat. Kalau kita trekking malam pun lagi best lah. So malam kita kena bawa torchlight lah. Kena bawa torchlight. Okay, step kita tu tak perlu laju sebab kita tak rushing nak ke mana pun. So ini bawah dia lah. Bawah dia agak curam. Okay. So saya punya step tak laju. Saya punya tengok saya punya heart rate saya biasa je. Okay, kita back to the map lah tadi. Kalau kita tengok tadi map tu dia dah ikut map topo kita dah. Nampak tak? Dia dah ikut map kita dah. Kan? So maksudnya betul lah track kita ni. Okay. Saya dah ketinggalan ke belakang. Saya kena laju sikit.
Saya kena laju sikit untuk kejar kawan saya di depan. Sebab bila buat konten ni kita nak view supaya penonton viewer kita tu dapat seboleh-bolehnya mendapat view yang elok lah. So kalau tengok kat sini dia akan macam ada dua track, dua jalan sini. So jangan ni lah. Jangan keliru. Ikut saja step ni. Dia sebenarnya jam ni dia tak adalah berapa tepat sangat dia punya, kalau ikut route dia tu di atas map tu. Tapi boleh gunalah. Okey. Saya nak tengok dia punya drain, battery drain tu. Sebab saya cas tadi 99% bateri jam ni, dan saya nak tengok dia punya drain tu nanti ya. Kita sama-sama tengok lah. So hari ni kita tracking sambil kita test jam ni dengan apa tu, neck holder. Okay, neck holder ni dah agak goyang lah. Okay, kita masih lagi meneruskan track. Kita tengok ikut track tak. Ikut track tak. So ini track kita. Track kita masih lagi dalam trekking. Hati-hati selut tanah, jalan trek tanah. Dan kalau hujan ni saya rasa licin ni. Okey. Okey. Harapkan supaya video saya ini okey lah kan, clear gambar dia. Itulah trek-trek macam ni nak jadi keliru nanti. Yalah, jahanam kan ni. Kita on track lah, saya tengok. Kita on track. Dan kita menaik sikit lah. Cuaca pun okey. Kita tak kehausan sangat lah. Cuaca pagi kan. Okey. Kadang-kadang dalam trekking ni kita tengok kita akan lalu bawah kayu balak. Nampak. Okey, jaga-jaga kepala. Okey. Oh, dah bunyi sungai dah. Dah sampai dah. Bau. Okey. Ini adalah kenangan-kenangan lah ni. Pada nak minum dulu kah?
sampai pit. Oh, nak sampai dah kita. Sampai dah tadi dia. Dah bau lah. Bau. Depan dia. Okay, track kita turun lah. Ah. Oh, kita ikut road kita lagi lah. Dah nampak situ. Okay. Jom teruskan perjalanan. Jangan ketinggalan. Anchor, kalau siapa jadi anchor ni macam ni. Anchor dia memang belakang sekali lah. Dan saya, kalau satu tim tu saya memang selalu jadi anchor lah. Anchor dia kena pastikan dia lah orang yang last. Kalau ada tim ahli berhenti. Okay. Kalau ada tim berhenti tengah jalan situ, dia nak kencing kat situ. So anchor kena tak boleh lintas dia. So anchor kena pastikan dia lah orang yang paling belakang sekali. So anchor ni kalau dalam hutan, trekking dalam hutan, dia kena make sure lah kalau kebetulan ada binatang-binatang buas ke, dia kena tengok lah, kena ambil perhatian lah. So sebenarnya benda macam tu jarang berlaku lah sepanjang saya trekking lah. Okay, kasut getah saya pakai ni cemerlang. Cemerlang. Okay, masih lagi cemerlang. Okay. Okay, sekarang kita menaik sikit lah. Dia macam ni je, dia naik macam ni je. Lepas tu dia turun, dia naik turun gitu je. Okay, so kita lebih separuh perjalanan dah ni. Lebih dah separuh perjalanan. Okay. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Hati-hati atas kepala. Okay, ada pelepah-pelepah ni, hati-hati lah. Okay. Okay.
Kira balak. Okay, ni track dia lah. Tapi tak banyak pun track macam ni. Dia ada landai dia lah. Sekarang dah jam 10.14. Kita dah nak sampai dah kot. Okay. Kita dah nak sampai. Kita menurunkan sikit. Sepuluh suku, 10 dalam 1 jam lebih kita trekking. Kalau kita rasa lenguh sebab kita pikul bag, especially bag tu 30 liter penuh, kita boleh turunkan bag dulu, kita rehat dulu, kasih tengkuk kita ni rehat sikit, bahu kita ni release sikit tension dia, stress dia, dan kita boleh mula balik trekking lah. So kita tak rushing, kita just layan trek. Kita dalam satu tim 10 orang dengan step yang tidak terlalu laju. Kita maintain step macam ni dah okey lah. Okay, kita menurun dah. Kita turun. Lepas tu difahamkan kita akan jumpa anak sungai. Kita cross sungai dan kita akan jumpa Lubuk Tedong lah. Kita nak sampai ke destinasi dah ni. So kena hati-hati lah. Dekat sini kemungkinan boleh ada licin sikit. So jaga step. Pastikan jaga step.
bongkok sikit badan supaya kita seimbang. Okay, ada benda yang kita boleh berpaut, kita boleh berpaut lah. Jangan lari. Kita tengok dia on track lah. Ada tersasar sikit lah. Kalau kita tengok dia on track tapi tersasar sikit lah. Mungkin berapa kaki, berapa meter. So kita teruskan trekking. Okay, sikit lagi kita nak sampai dah. Kita nak sampai dah. Dia ni jaga-jaga step. Kalau tak. Sebab itu kalau trekking, kalau boleh trekking, masa trekking kita pakai bag dan tangan kita kosong. Tangan kita kosong. Okey, ini adalah anak sungai. Anak sungai. Ini baru yang pertama. Jadi ada anak sungai. Setengah je lah kot bayaran dia. Setengah. Penik kan tinggi. Oh, ni punca air lah, H2O lah. Kalau bahasa kita H2O. Kita kena cross H2O, tengok oh cantik air dia. Okey, sikit lagi kita akan sampai. Itu maksudnya sungai itu boleh dijadikan sebagai landmark kita lah kot. Landmark kita. Okey, sungai kat sini lah. Okey, kita akan dengar bunyi sungai lah. So, itu adalah destinasi kita kali. Ataupun masih lagi kena cross. Oh, ya agak besar sikit lah sungai ni. So, kena cross dua sungai lah. Oh, nanti jemput sungai. Okey. Oh, ini cantik sikit eh.
Sini besar sikit sungai dia. Tapi kalau sini kepala air, kita tak boleh cross. Tak, kalau hujan lebat. Kita boleh cross tak kalau dia kepala air sini? So ini adalah sungai yang kedua kita cross dan kita akan sampai dekat checkpoint lah. So itu sahaja. Depan tu lagi destinasi kita lah, Lubuk Tedong lah. Okay. Cuma tadi saya nak tag sungai tu macam mana. Saya kena berhentikan jam ini dulu. Lepas tu saya tag sungai tu kot. Begitu kot. Okay. Okay, lepas pada cross sungai kedua tadi, kita naik balik. Balik. Apa ni guys? Mana sungai? Guys, cakap lah elok-elok! Dah sampai. Kau dah bayar belum kan? Lagi kau tak bayar, dia pusing-pusing. Okay, kita ke sini eh. Jangan ambil line ni. Ni macam track juga. Kita ke sini. Oh, ini pokok roket. Pokok roket. Ini lemak tag. Tag. Ambil gambar lah. Kat mana pokok? Sampai dah. Sampai sini dah. Tak. Ini, oh ini Bukit Roket. Ini di bawah sini. Belah tepi. Okey. Bye. Mai bawah. Okay, selepas kita sampai Bukit Roket tadi, pokoknya macam roket. So kita akan ke destinasi. Sekejap aja, 1 kilo dah sampai lah destinasi kita. Jadi Bukit Roket tu, Akabane tu, kita boleh jadikan dia sebagai landmark lah. Tag landmark. Okay. So trek ni trek biasa, santai. Iya. Oh, wangi lah Maggi kita. Tak cukup Maggi ni. Kalau sedap sangat. Dia bau.
tengah hiking. Nampak air takut. Mana? Hiking betul. Aduh. Bunyi air itu tandanya maksudnya kita dah sampai pada aras muka bumi yang rendah lah. Kalau kita air tu, secara logiknya air tidak berada pada paras. Oh, boleh buat camp lah. Boleh buka ni lah, ada campsite ni. Guide ni, aduh, tak bagi tahu aku. Letak aku bawa. Boleh mandi. Ya Allah, comelnya. Okey, kita dah sampai. Kita dah sampai ni ya. Wow, okey. Saya ambil video ni. Ini dia the campsite ni, campsite Lubuk Tedong, campsite Lubuk Tedong. Ini air dia. Oh, dia tinggal kasih sini je lah. Wah, tinggal kasih sini boleh nak bawa sini. Kecil dah. Kacak gigit kaki mami pun. Hah? Dah lah. Kacap? Kacak gigit. Tak apa, biarlah. Tapi mami pelik-pelik rasa keluar. Biarlah. Sebab tu orang tu sana pergi sana kot, dia tak nak lebah. Dia pergi jauh sikit. Ada lebah lagi sini. Atas tu banyak ah. Apalah lebah ni. Cross sana ke? Nak cross sana? Pergi sana tak? Cepat lah. Buang dekat Puan Ros. Dah pun nak buka. Pakai je. Ha? Mira, meh, jom. Mira. Mira. Sini. Pakai beg oh. Nak cross sungai. Sana boleh kok. Sini tak ada dah. Darah? Tak apa. Dia tak apa. Dia ha? Nanti kita buka kasut. Sini Mei. Tahu ni dia pergi. Bawah dia. Pakai beg. Mei. Mei ikut sini, trek ni. Sini je. Sebab cross. Tak apa. Kita buka stokin nanti.
Buka kasut lah. Nak buka kasut. Buka kasut lah. Sekejap aku ni jap. Sini tak ada lebah Ikut lah. Kayu-kayu dia duduk. Tu dia punya spot ambil gambar dia. Oh tu. Kat tengah tu kau ambil gambar dia letak sana. Oh. Ambil kat situ itu, ambil gambar kat situ. Ambil dia orang. Main kasut. Kik kaki papa. Main kasut. Jom. So inilah dia tempatnya, destinasinya. Oh, ada lagi lebah ikut kita. Dia macam mengganggu sikit lah. Okey, kita kena buat apa ni? Kena buat api kena buat asap sebab ada lebah. Dia akan lari lah. Siapa nak cawan? Okey, semoga dengan asap ni dia akan lari lebah tu. Okey, kita rehat-rehatlah kat sini dulu. So kasut ni amat membantu saya lah. Kasut Adidas ni. Okey, belilah kasut ni untuk trekking, hiking. Memang berbala lah, berguna lah. Okey. Ayo kecil, ayo kecil. Okey, kita akan memulakan perjalanan balik kita. So kita akan ke check
point A tadi lah. Okay, kita akan ke checkpoint A tadi. So sila sini. Okay, navigate, save A tadi ya. Okay, A, go to. Okay, dia akan tunjuk lah kat sini. Okay, kita ikut je. Alright, okay, jom. Saya akan cross sungai. Okay, aku jalan pulang lah. Ada, kau tak pilih pun. Kau tak edit pun. Kau biasa kau up terus. Malah oi. Leceh. Kau kira terus up. Baca siapa boleh hadap lama-lama lepas ni. Itu lah. Render. Tapi kalau boleh guna robot render senang. Ya. Yeah. Okay. Nampak? Kita ikut je map ni. Kan. Okay. Stay tune eh. Kita harapkan perjalanan kita ini lancar lah. Kasut saya ni masuk air pula. Sebab kita redah air tadi. Okay, kita sedang teruskan. Gambar ni bijak, gambar ni. Teruskan gambar. Gambar. Kita ikut. Okay, pegang gambar pula dia orang ni. Teruskan, kita ikut je track ni. Nampak tak? Okay, terus saja. Bila ada junction nanti kita tengoklah macam mana dia ada junction ke kiri ke kanan ke, kita nak test jam Phoenix ni. Okay. Apa dia bunyi apa tu? Dia ada bunyi tadi. Okay, biasanya kebiasaannya kalau track balik ni dia akan lagi cepat pada kita pergi. Dia bunyi apa tadi? So maksudnya tengok kat sini tadi, dia nak suruh kita ke mana? Teruskan ke? Okay. Oh, sebenarnya ini track. So dia nak suruh kita ke sini lah. Kita ke sini. Kalau ikut Garmin Phoenix ni lah. Okay. Okay, satu benda yang menarik. Maksudnya notification tu dia bunyi. So dia nak bagi tahu kepada kita lah. Saya nak kita akan ke Sungai 2. Lepas tu Sungai 1. Lepas tu kita dah tak jumpa dah. H2O. H2O itu adalah singkatan saya bagi dekat sumber air lah. Okay. H2O. Okay, jaga step.
Okey, teruskan perjalanan. Okey, kalau tengok kat sini kita 3.6 lah. Maknanya makin dekat dengan kita punya destinasi A tadilah. Okey. So jalan dia ada turun naik lah. So macam saya pancit jugalah. Tapi kalau kita tak larat, kita rehat dan kita bancuh air air garam. Kita boleh minum lah. So teruskan perjalanan, teruskan trekking kita. Okey. Oh. Ya. Okay, kalau kita tengok kat sini, itu dia. Pukul 3.24 kita ETA lah. Estimate sampai. Okey, kita ada 3.6 kilo lagi. Okey. So jaga step. Jalan macam biasa, tarik nafas. Kita boleh lah. Okey. Tengok. Oh. Tadi saya berendam dalam sungai sungai Lubuk Tedong tadi. Ini dah kering dah saya punya pakaian. So bila kita berendam tadi, kita mengembalikan kesegaran tubuh kita lah. So sebenarnya H2O ni, sumber air sungai ni penting lah untuk hygiene, mengembalikan kesegaran tubuh kita lah. Kita berehat. Sama kalau kita naik trans, kita mesti kena cari punca air. Bila kita dah ada punca air, kita berehat 5 minit, 10 minit. Take 5. Kita teruskan perjalanan. Kita boleh maintain, kita tak pancit lah, kurang pancit. Okay, stay tune. Okay, kalau tengok sini ada notifikasi storm alert. Storm alert ni maksudnya dia bukan ribut, dia penurunan suhu yang drastik. Bila turun suhu yang drastik, kita tak perasan, tapi jam kita ni perasan. Jadi dia akan baca storm alert lah. Mungkin nak hujan ke, ataupun suhu tu. Tapi asasnya suhu tu turun. So dia akan detect storm alert lah. Begitulah. Okay. Oh. Tinggi. Belah balik tinggi. Heart rate saya ni tinggi ya. Dia memang normal tapi dia tinggi banding dengan saya belah datang tadi. Okey. Okey, kita tengok sini ada banyak cabang. Tengok dia akan suruh kita straight lah. Kita akan suruh kita straight. Kita tak boleh pilih yang ni lah. Kita kena pilih yang ni straight. Okey. Tengok. Okey. Teruskan.